Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari, selamat berpuasa. Ada orang melintas nampaknya. Okey, kita bersiaran lagi di Negeri Sembilan Arena. Hari ni kita ada Nissan Navara. Nissan Navara ni dulu, dia punya trademark ialah Mother Trucker. Memang padu lah. Phone siapa tu berbunyi? Aduh, ini jam lah nak telefon. Okey, so jadi owner datang daripada Kuala Terengganu. Tu hari dia gerak daripada Kuala Terengganu pagi, sampai sini pukul 1. Lepas tu dia macam minta untuk pasang kaliper. Lepas tu cakap, tak ada bang, saya bukan macam main ready stock ke apa ke, nak kena adjust dulu ni, nak kena tengok macam mana nak buat. Lepas tu nasib baik owner duduk kat sini seminggu. Jadi kita customkan lah sesempatnya macam mana dia punya. Lepas tu owner siap minta colour macam ni lagi. Siap minta colour macam tu lagi. So jadi kita buatkan lah untuk dia kecepak ketipung sayang. Lepas tu itulah dia rupa dia. Ni rim 18 inci. Tengok sini ada tulis 18 inci sana. Okey, jadi kenapa kita minta masa sikit untuk kita adjust tu sebab nak adjust, tak nak bagi kena rim. Tak payah pakai spacer apa semua. Color ni juga yelah owner minta. Okey, so jadi inilah dia. Orenannya semua owner minta. Handsome kan? So sekarang owner sudah boleh pulang ke Terengganu bersama tingkap yang terbuka, tangan di luar macam tu. Macam tu gaya dia kan. Boleh handsome. So jadi itulah dia. Ini yang ad hoc punya kerja sikit. So tapi yalah jangan risau, kerjanya tak adalah suruh pecincai ke apa ke, kita buat fit-fit sebab kita nak kasih owner pakai elok, tak ada goyang. Tak ada goyangnya, 18 tak ada goyang. Okey. Itu sahaja. Lain tak ada apa. Lain siapa lagi nak sila WhatsApp lah macam biasa. Nombor ada dekat profile. Papa Roger Assalamualaikum. Panasnya.